Resipi sambal sotong 3 minit boleh siap dah. Tapi nambah nasi. Okey, hari ni kita nak tunjuk buat sambal sotong 3 minit sahaja. Okey, bebeh untuk sambal sotong 3 minit ni kita akan pakai lada kering, bawang putih, bawang merah, halia, bawang holland. Okey, 5 bahan ni kita akan blender sampai jadi gini. Okey, ni hak siap blender dah. Step mula-mula sekali kita akan tumis benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tumis dia sampai pecah minyak. Dalam seminit. Dalam blend yang kita guna ni, dalam sambal soto kita ni, kita blend bubuh minyak dia supaya dia cepat. Sebab kalau kita bubuh air dia, kita nak tunggu dia sering tu lambat. Betul minyak tu lambat. Jadi kita blend minyak-minyak siap-siap. Okey, nampak pecah minyak dah tu. Kita boleh bubuh sos tirai 2 sudu gitulah. Sos cili 2 sudu juga. Gula, garam dan haji. Okey, kacang dia. Kacang-kacang sampai larut dia punya garam gula tu. Sebati. Barulah kita masuk sotong. Okey, lepas tu kita boleh masukkan sotong. Gaul-gaul sampai sotong tu masuk. Okey, tip kita untuk masuk sotong ni, sambal sotong ni, kita jangan wui lama sangat. Tidak jadi kau kecil sotong ni, tak comel lah. Bos setahun ni pun boleh hakak dah sebenarnya ni. Untuk garnishing dia, kita akan tambahkan bawang. Bawang holland. Cili padi sikit kalau suka pedas sikit tu. Dengan tomato. Kacang biar sebati. Kita kacang biar sampai bawang tu layu sikit. Okey, nampaknya masak dah sambal soto kita. Bila tutup api lah. Dan kita boleh menghidangkannya. Bismillah. Siap sudah kejadian sambal soto. Siapa-siapa nak cuba di rumah, boleh cuba sendiri. Sama 3 minit pun boleh siap lah. Kalau malah juga, boleh mari di Kesedah Hotel lah. Order kita. Snack kira.